Hari kelima dekat Turki, hari terakhir sebelum kita orang gerak ke Jeddah malam ni. Ni view pagi-pagi depan hotel kita orang dekat Uludağ. Pagi tu kita orang sempat main snow kejap dan explore kawasan hotel ni. Lepas tu kita orang terus siap-siap untuk check out. Kita orang akan ke Bursa untuk ke Çumalıkizik UNESCO Village sebelum balik ke Istanbul. Sebelum ke Çumalıkizik UNESCO Village tu, kita nak singgah dekat Bursa Town untuk makan dulu. Kita jumpa satu kedai ni, nampak macam sedap, so kita nak makan kat sini. Datang Bursa, wajiblah makan Iskandar Kebab. Sebab Bursa memang famous dengan Iskandar Kebab. Dekat kedai ni, makanan dia semua sedap-sedap. Harga pun murah. Lepas siap makan, kita nak ke kereta. Kita singgah dulu kat kedai runcit. Saja beli jajan sikit, lepas tu kita teruskan perjalanan ke Çumalıkizik UNESCO Village. Çumalıkizik ni adalah UNESCO Heritage. Tengoklah jalan dia semua cobblestone dari zaman Uthmaniyah dulu. Lepas tu kita pergi parking dulu. Nampak tak aku tengah keluarkan duit dekat ATM? Dekat Turki ni memang aku keluarkan duit dekat ATM je. Lain-lain semua guna kad. Masa kita orang datang Çumalıkizik ni, kampung dia sunyi dan tak ramai orang. Kedai pun banyak tak buka. Tak tahulah kalau weekend je banyak buka kan. Tapi kat sini banyak juga jual macam-macam souvenir comel-comel. Harga pun mostly murah-murah. Çumalıkizik ni agak berbukit dan semuanya cobblestone. Agak tak sesuai untuk bawa stroller atau wheelchair. Kita orang pun guna carrier je untuk bawa baby. Makcik ni jual air raspberry 10 lira je. Lepas dah puas pusing-pusing dalam Çumalıkizik ni, kita nak teruskan perjalanan ke Istanbul. Sampai je Istanbul, kita terus pulangkan kereta dan terus masuk ke airport. Bangunan untuk sewa kereta ni betul-betul depan airport. Sampai je airport, kita terus tukar baju untuk ke Jeddah. So, berakhirlah kita punya mini vlog untuk Turki. Lepas ni aku akan sambung mini vlog aku dekat Mekah. Tapi untuk hari pertama, aku tak ada video sebab sampai je Mekah, kita orang terus selesaikan kita orang punya tawaf sa'i. Lepas tu kita rehat sebab perjalanan sangat jauh hari ni. Dari Bursa, Istanbul, Jeddah, Mekah tanpa henti. Sampai Mekah pun aku tawaf dengan sa'i sambil dukung baby, penat gila. So nanti kita akan sambung vlog Mekah day 2.